dibangkitkan oleh selain daripada setiawan tentang perbelanjaan peruntukan pembangunan negeri Perak nampaknya lebih rendah berbanding dengan peruntukan di Pulau Pinang. Setiap tahun kita meneruskan peningkatan peruntukan untuk pembangunan ini, dan secara perbandingan di Pulau Pinang 2014 hanya RM239 juta berbanding dengan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan negeri Perak sebanyak RM338.98 juta. Malah kalau kita ambil contoh perbelanjaan sebenar di Pulau Pinang secara perbandingan dengan di negeri Perak, sebagai contoh RM171.05 juta, ya, lebih rendah berbanding dengan kita. Dan bagi ahli yang berhormat Teronoh pula, dia bangkitkan tentang hutang negeri, ya. Hutang kita ini adalah disebabkan oleh hutang migrasi air yang belum disempurnakan secara keseluruhan, kerana ada beberapa projek untuk pembinaan paip-paip air ini sedang berjalan, dan termasuk juga tentang di kawasan empangan-empangan baru. Kalau pada peringkat ini kita mempunyai hutang sebanyak RM339.2 juta. Dan saya nak tekankan, jangan anggap bahawa kerajaan berhutang untuk menampung perbelanjaan. Tidak, kerana ia berkaitan dengan hutang yang berkaitan dengan air yang juga sama seperti Pulau Pinang. Kalau Pulau Pinang untuk menjadi KPI kepada DAP semua, ya. Di Pulau Pinang juga migratekan dia punya hutang itu hampir 1 bilion, sama juga seperti negeri Perak yang kita akan migratekan. Cuma yang tinggal itu 339 itu belum kita sempurnakan kerana ia berada dalam proses pembinaan lagi. Jadi nak pinjam kerana tak ada duit untuk nak meneruskan pembangunan kita, it's not true. Ya, kita mempunyai lebihan. Kalau kita kumpulkan pula dari segi lebihan yang kita ada ini, waktu sekarang berapa kita punya lebihan simpanan kita? Ada 600 juta, 700, ada 800 juta lebih, ya, pada satu masa. Sebab dia akan turun naik, tapi dalam lingkungan itu dan reserve kita itu, ya. Dan begitu juga kalau kita ambil contoh LAP, simpanan LAP saja ada 600 sekarang ni, more than that, 700 juta ringgit. Ya. SADC pun saya fikir ada lebih kurang 160, kalau tak silap saya, daripada waktu kita mula dulu 2009, ya, sekitar 30 juta, 40 juta, lepas tu naik 70, dan sekarang alhamdulillah kita dapat banyak. Dan ini merupakan usaha-usaha kita untuk memastikan supaya kita sentiasa ada reserve yang baik untuk masa depan negeri Perak.